Siapa yang first time nak ke US? Jangan beli tiket flight sebelum buat ni dulu. Tak kira lah apa saja tujuan, purpose korang nak masuk ke USA, United States of America ni, sama ada nak belajar ke, nak melancong ataupun ada business trip, korang kena buat ini dulu. Sangat-sangat penting, iaitu apply visa. Sebab proses nak apply visa ke US ni bukannya semudah ABC lah. I tak kata susah, tapi tak mudah. Dia ada proses yang korang kena lalui dan ambil masa. Contoh, akak cerita pengalaman sendiri. I tak tahu orang lain, tapi tahun 2025 ini adalah kali ketiga akak masuk ke US. Tapi disebabkan kita tahu US kan dalam proses pertukaran pemerintah, tukar presiden ketika tu, so akak ambil masa sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya cadangan lah, apply visa tu dalam masa 3 hingga 6 bulan sebelum pergi. Itu yang sebaik-baiknya. Okay, apa yang akak buat, contohnya I nak pergi pada hujung bulan 4 atau awal bulan 5, pada hujung tahun 2024 I dah mula apply. And Alhamdulillah, selesai proses tu. Adalah beberapa proses apply visa tu, sehingga interview dan dapat job visa. Sebab kalau you dapat visa daripada US, korang akan dapat 10 tahun visa. Multiple entry, boleh keluar masuk 10 tahun. Cuma korang kena layan beberapa soalan online dan banyaklah proses-proses yang korang kena lalui lah. Dia tak semudah tapi okey lah. Siapa nak tip lagi? Jangan lupa follow, like, comment, share. Nanti komen, korang nak tahu apa lagi? Boleh gitu?